kita akan ditimbang pula. Mizan, dia ada mizan pula, timbang pula. Sebab tu timbangan kita dekat dunia juga akan ditimbang dekat akhirat esok. Oh, maksudnya Ustaz, kalau makin berat makin bagus ke? Tak semesti. Tak semesti. Sebab apa? Sebab tapi tak juga kata makin kurus makin bagus. Tak. Timbangan yang dimaksudkan adalah timbangan amalan kita. Sampaikan suhuf yang ditulis amalan kita tu pun juga akan ditimbang. Punya adil Allah Ta'ala nak suruh kita selamat dekat akhirat. Okay. Pendek cerita, lepas timbangan ada titian sirat. Titian sirat yang halusnya lebih halus daripada sehelai rambut, tajamnya lebih tajam daripada sebilah pedang, licinnya lebih licin daripada air daripada tanah ataupun batu yang disirami hujan. Kemudian di kiri kanannya ada duri-duri, pokok-pokok buah-buah yang berduri dan juga mata kail yang kecil. Itu titian sirat.